Kipas Gojodok GFS 011 ni baru sampai kat aku dan jom kita unbox. Aku banyak tengok video orang promote kipas ni dan aku rasa macam aku kena dapatkan juga kipas ni supaya kita lebih FOMO. Okey, buka plastik dia. Dalam kotak kita tengok apa yang ada. Manual book, baca kalau korang nak tambahkan pengetahuan. Ada klip, kabel type A type C untuk cas, tali lanyard yang cantik sangat. Dia siap bagi pin tau. Pin ni untuk mudahkan kita masukkan tali lanyard ke kipas. Oh, rupa-rupanya klip dia bagi dua. Dan ada kipas yang cantik daripada Gojodok ni ha. Oh, design dia mantap babe. Sebelah ni ada klip, sebelah ni kita boleh sangkutkan klip yang ni ke sini macam ni ha. Dan klip ni pun kita boleh alihkan dia sama ada menghadap ke bawah macam ni ataupun menghadap ke atas begini. Bahagian tepi ada button on off, tekan on kipas akan terus berpusing. Nak adjust level gunakan tombol dekat atas ni, macam ni je. Dan untuk tali lanyard ni kita boleh sangkutkan dekat sebelah kiri juga kanan kipas ni. So bila kita nak bawa jalan-jalan kita boleh gantungkan aja dekat leher dan ditembak ke arah muka kita. Klip ni juga dia akan mudahkan kita untuk pakai dekat dalam baju tau. So kita klipkan kat tali pinggang seluar kita dan kita masukkan terus kipas di dalam baju, jadi dia akan tembak dalam baju kita. So lebih nyaman lagi tanpa orang sedar yang kita tengah pakai kipas. Kalau kau nak pakai kipas yang awesome ni, ada dalam link kat bawah aku dah letakkan, boleh pilih warna yang korang suka. Lepas tu terus check out satu kipas yang mantap ni ha.